Siapa awak sebenarnya? Nama I Wawa. I adalah ex-girlfriend Amir. Maksudnya? Hey Yuni lawak sangatlah bercakap dengan I. Yuni tak tahu ke? I sebenarnya I dengan Amir pernah bercinta zaman dulu. I dengan Amir pernah bercinta, pernah pergi jalan-jalan sama-sama sejak dari sekolah rendah. Kemungkinan you dengan Amir pernah bercinta ke? Ke pernah berjumpa? Apa ni I ni? Geli aku rasanya. Kalau kau nak dating lah dengan orang India sana. Orang India suka orang yang wangi. Aku dengan Sarah nak pergi dulu. Korang settle lah dengan perempuan tu. You ni pengawas kan? Apa jawatan you sebagai pengawas? Saya Hana, ketua pengawas di sekolah ini untuk bertugaskan mereka untuk spot check barang yang terlarang. Oh, ketua pengawas ya. Sebenarnya you ni tugaskan mereka untuk spot check barang yang terlarang kan? Sebenarnya kalau awak belajar Melayu, awak kenalah pakai kain yang labuh, bukan sekenya pendek. Hey, kenapa korang semua ni kegelakkan I? Last warning ya. Esok awak kena pakai kain labuh ya. Jangan pakai skirt pendek lagi. Ya, I know. I promise. Malam ini, baik, kita mengumumkan King dan Queen pada malam ini ialah Aira dan Amir. Mereka tepukan pada mereka berdua. Tak guna kau rampas Amir aku. Jagalah kau Aira. Saya tengah baca buku. Boleh I nak baca sekali dengan you? Lagipun I dah lama tak baca buku. Jom kita baca sama-sama. Boleh je. Bacalah. Thank you. Hei perempuan, kau jangan sesekali nak rapat dengan Amir. Dia tu tak suka dengan kau. Lain kali jangan rapat dengan dia. Pergi sekarang. Amir, maafkan saya ya sebab dia selalu kacau awak. Tak apa, saya maafkan awak. Tapi terima kasih ya kerana tolong saya. Kemana Aira pergi ni? Dah lama kita tunggu ni. Aku rasa dia pergi dekat library. Kau tunggulah Aira. Aku akan jumpa nanti. Lama betul kita tunggu si Aira. Aira tengah bersiap lamanya. Apa kata kita tunggu je dalam masa 5 minit? Korang! Ada apa ni Sarah? Ada masalah ke? Sebenarnya Aira dah hilang. Apa?
Cuba kau ceritakan sikit pada kita orang. Masa tu aku tolong make upkan pada Aira dan dia tukar baju sendiri. Tetapi tiba-tiba dia pingsan dan terus dia hilang. Tapi persembahan korang akan mula sebentar nanti. Aku tak sempat nak selamatkan Aira. Ayah tak tahulah dia pergi ke mana. Aku tak sempat nak selamatkan dia. Maafkan aku. Bawa bertenang je, Sarah. Istighfar. Mari kita sama-sama doakan kepada Aira semoga dia selamat. Semoga Aira selamat daripada diculik. Wah, apa semua ni? Ups, apa you kata tadi? Maksud saya, kenapa awak buat semua ni kepada saya? Awak nak hancurkan semua ni kepada saya dengan Amir ke? Ya, aku nak rampas Amir aku daripada engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Segalanya terang dan bersulu. Balikan kepuraan, bicara yang palsu. Julia, Musnahkan perasaan. Alhamdulillah, engkau dah sedar. Aku harapkan engkau adalah bintang dari bersinar. InsyaAllah. Terima kasih. Amat memedihkan, terlucu semuanya. Harapan Jangan sedih, Sarah. Aira akan selamat. memaknakan sumpah dan Kenapa korang semua ni nampak murung je? Ada masalah ke? mengikat hatimu Lepaskan I! padaku. Kau telah dikat Lain kali, kau jangan buat apa-apa lagi kepada Aira. Di mana Aira sekarang? Kau menyuruh dekat dia kat mana? Bagi tahu aku. Jangan sampai aku pukul kepala kau sampai berdarah. Faham tak? aku yang berusaha mengharap kau kan setia. Tak guna. Namun kau berpaling dan aku tersia. Kenapa kau rasa gila? Kenapa kau rasa gila? Kau dah nak matikan. Kau masih tidur kan? Lepas ni, giliran kau pula. Untukku kemanakah sumpah dan setia yang Selamat tinggal, Aira. kau hancurkan segala janjimu. Ke tepilah. Aku nak bunuh si Aira. Kau telah dikaburi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. yang telah ditaburi hingga aku terusir. Allahu Akbar. Usaha mengharap kau kan setia, namun kau berpaling dan aku tersia. Kemanakah Mataku.
mengikat hatimu padaku. We dreaming how we were so far now unbelievable. Aduh, makcik ni nyanyi tu lagu tu pula. Ni mesti lagu daripada K-pop di Hunter. Gonna be golden. Voices. Hai, tak sedap ke suara aku nyanyi ni? Hai, mentah-mentahlah aku dah tua. Nasib baik makcik tu tak nampak aku dekat tandas ni. Phone aku asyik ada call je. Nasib tak call. Cintailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentah beribu. Pakailah mana Semangat korang! hias, cerminku Kenapa aku tak nampak si Aira? seribu. Ish! Aira. Tak habis Aira. Sakit telinga aku nak dengar nama Aira. Geram aku dengan kau, Amir. Ish! Wow! Ada gamer baru. Kejap. Macam pernah nampak je. Kau sebenarnya gamer baru kan? Boleh aku nak minta autograf kau? Aku peminat kau. Tanya kepada korang. Siapa tu? Astaghfirullahaladzim. Aira, apa dah jadi pada kamu? Aira, anak maksud kamu okey ke? Aira. 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 Ku lupa peristiwa bintang malam bercahaya, kau dan aku beromansa, bertukaran kata cinta, berbicara perasaan, kau di dalam dekapanku. Mengapa sekarang kau menyesal? Hatiku rasa semuanya benar. Genggam tanganku, ucapkan sayang bidadariku. Bagiku kau yang paling sempurna, bagai Piramli dengan Saluma. Salahkah jika kita mencoba? Jangan lupa saksikan Bintang dari Berzina episod akhir di YouTube channel akan datang.